Ada yang beri alasan tak nak simpan emas sebab katanya mahal. Ada juga yang tak nak beli emas takut harga emas jatuh. Tapi tahu tak tuan-puan, ringgit Malaysia ini sebenarnya pernah jatuh sehingga 50%, separuh daripada nilai asal pada tahun 1997 disebabkan kejatuhan ringgit yang begitu teruk. Perdana Menteri pada masa itu telah mula bercerita tentang emas dan Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan siling emas pertama negara iaitu Kijang Emas. Menurut mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, hampir kesemua pakar emas sebenarnya mengatakan yang emas ini adalah satu bentuk simpanan. Fungsi utamanya adalah sebagai penyelamat nilai. Emas boleh melindungi kekayaan kita daripada hilang yang disebabkan oleh ketidaktentuan ekonomi dan juga politik dunia. Kerana apa? Kerana kuasa beli emas yang bersifat kekal walau apa pun yang berlaku. Bila nilai duit itu jatuh, tidak ada siapa pun yang ingin dapatkan duit walaupun negara jiran yang bersebelahan. Pernah berlaku dan sedang berlaku di Malaysia, tetapi jika harga emas jatuh, demand emas akan semakin tinggi sebab nilainya yang tidak akan jatuh kosong. Bagi anda yang ingin memulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah mudah menabung emas di Public Gold. Saya akan bimbing anda tentang cara menyimpan emas yang terbaik iaitu yang bersesuaian dengan keadaan dan matlamat hidup anda. Teruskan ikuti saya untuk lebih tip kewangan dan juga emas.